harapnya besok semuanya berjalan dengan lancar. Dan hari ni terpaksalah tidur dekat ward. Cuma nak cerita sikit lah pengalaman dengan Avicenna ni. Dah sejak daripada hari pertama lah aku masuk. Masa tu tengah malam. Yang aku ingat, aku dibawa, sebenarnya aku dimasukkan ke hospital kerajaan, Hospital Shah Alam. Kemudian dipindahkan ke Avicenna ni kerana nak buat pembedahan. Masa tu kalau nak buat dekat Hospital Shah Alam, masa tu kena tunggu 3 minggu. Jadi takkanlah aku nak dengan laki-laki yang patah ni, aku nak duduk dalam hospital kan sampai 3 minggu. So malam tu juga admit dekat Avicenna. Dan alhamdulillah dah 3 tahun dengan Avicenna. Dan servis di Avicenna ni bagus. Walaupun mahal, tapi pada aku berbaloi lah dengan apa servis-servis yang diberikan. Kalau nak diceritakan hari pertama ataupun malam pertama tidur dekat Avicenna, masa tu kan baru lepas accident. Jadi aku seorang-seorang tidur dalam ward ni juga. Aku rasa ward yang sama. Sangat takut pada masa tu. Tak pernah masuk hospital. Pengalaman masuk hospital ataupun admit hospital tak pernah. Itulah kali pertama. Dan sedih lah seorang-seorang survive malam accident tu. Memang tak boleh tidur masa tu. Sebab bila aku nak tidur je, dia akan terasa macam tinggal lagi beberapa jam lah sebelum pembedahan. Jadi dah tukar ke baju dan agak sedikit berdebar. Tadi heart rate pun tinggi. Tadi ada blood pressure test. Cuma heart rate lah tinggi. Blood pressure semua okey. Agak berdebar sikit dalam ni.
buat pembedahan, kemudian tak sempat nak banyak sangat record sebabnya terlalu letih lah, sebab kena antibiotik lah, kena ubat sakit, kena ubat tidur, macam-macam lah. Jadi macam 2-3 hari yang lepas memang sangat-sangat letih dan ada sedikit demam. Kemudian inilah hasilnya selepas pembedahan. Ini ada lagi dekat bahagian sini. Di sinilah paling major sekali. So ya, tapi pembedahan kali ni sangat-sangat ringan. Dia tak macam yang lepas. Pembedahan yang lepas sangat, pada aku memang sebab baru patah kan, jadi dia ambil masa yang lama. Jadi pembedahan yang kali ni pada aku ada juga sakitnya, tapi dia tak sesakit yang dulu. Macam dulu sebelum ni, masa patah tu nak bangun, nak pergi tanda pun memang sakit. Tapi kali ni alhamdulillah boleh kaki boleh bend 90 darjah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, setelah 6 jam dalam dia pembedahan tu, pada aku bersyukurlah, walaupun satu skru tak dapat dikeluarkan daripada tulang, maknanya terlalu ketat ataupun terlalu, sebabnya skru tu dah haus dan dia pun dah sebati dengan tulang. Jadi macam doktor tak nak ketuk terlalu kuat, takut nanti tulang patah semula kan. Jadi tak apalah, pada aku alhamdulillah semua dah pun selesai. Dan in the future pun kalau diuji lagi pun, pada aku setiap ujian tu sebenarnya ada je penyelesaian dia. Cuma kita sebagai manusia atau sebagai hamba lah, bersyukur ataupun tidak, semua benda tu ada jalan penyelesaian. Okay. Saya ingin menubual Encik, apa perasaan selepas operation tadi selama 6 jam? Rasa puas. Kak, sihat kak? Lama tak nampak. So macam mana rasa makanan menu hari ni, sedap ke tak? Sedap gila babi. Ui, apa cara? Nanti dia bunyi tok lah. Okay. Aduh. Record pergi GoPro ni masa travel, jangan buah dalam dia punya waterproof casing tu. Just finish dressing.